bawa ke ketumbar. Lepas tu lah ada. Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Rizal. Okey, hari ni saya nak share resepi sambal belacan. Sambal belacan ni banyak versi tau, banyak cara. Lain orang, lain cara. Okey, yang ni kita buat versi terbaru. Tengok sini bawang-bawang. Okey, dekat sini kita ada bawang holland, cili padi, cili merah besar, bawang putih. Yang paling penting sekali akar ketumbar. Kita buat kelainan sikit Kita kena letak akar ketumbar. Sebelum ni saya buat sambal belacan, ada saya letak lagi daun limau, macam-macam jenis. Macam-macam lain orang lain cara. Lagipun kita raikan berbagai resepi. Okey. Yang sedap tu boleh kita guna, yang tak dekat sini kita kena ada daun ketumbar. Kemudian kita ada belacan. Nanti mesti korang tanya belacan apa. Okey, saya ni dekat sini saya pakai belacan udang. Okey, tak apa. Sekarang kita masuk dalam ni. First kita masukkan bawang holland. Ni untuk sukatan untuk satu blend kalau dekat rumah biasa diorang buat sambal belacan dia tak guna apa? Tak guna bawang merah ke bawang apa kan? Bawang holland. Ni kita dekat kedai ni kita untuk meniaga lah. Jadi kita guna bawang lah. Okey. Kemudian cili padi campur dengan cili merah besar. Ni sambal belacan ni untuk nasi goreng lah. Kemudian baru akar ketumbar. Akar ketumbar ni kita potong macam ni dulu sebelum kita nak blend. Tomato kita tak payah letak. Sebab apa kalau letak betul nanti dia mudah rosak, cepat rosak. Jadi kalau macam ni dia tahan lama sikit lah. Macam 2 hari 3 hari boleh tahan lama. Okey, macam ni. Kemudian untuk proses ni. Sini man. Okey, kita letak aji sikit 1 sudu. Gula 1 sudu. Kemudian garam 1 sudu. Okey. Kemudian kita perahkan limau nipis sikit. Limau nipis. Sebelum ni saya buat sambal belacan saya ada letak daun limau kasturi. Dia macam-macam jenis resepi Macam berbagai-bagai resepi. Dan orang lain cara. Kita nak mencuba hal-hal yang baru macam tu. Okey, kemudian belacan. Ni bentuk dia. Semua bahan semua dah ada kat sini, perasa semua dah ada, akar ketumbar semua dah ada. Yang ni kita buat kelainan dia ada akar ketumbar. Okey. Sekarang kita kisar dia dengan menggunakan air masak lah. Yang air panas air masak. Yang air pahit kena. Ini dia setelah kita kisar. Kita blend halus. Tak apa-apa halus lah. Okey, sedang-sedang. Tengok sini. Ni bentuk dia. Dia punya bau dia akar ketumbar lain macam bau dia. Sedap bau dia. Bau akar ketumbar, lepas tu ada limau nipis. Okey. Sekarang kita nak try. Okey. Sekarang kita nak try, nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Pedas. Lepas tu dia ada rasa ada kelainan sikit tau. Sebab kita letak akar ketumbar. Okey. Okey. Kamu cuba? Macam biasa. Lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.